Okey, ceritanya bermula sekitar pertengahan abad ke-20. Waktu tu ada satu debat besar antara gula dengan lemak, mana satu sebenarnya pembunuh senyap yang sebabkan penyakit jantung. Dan disebabkan beberapa kajian yang kita tahu sekarang ni berat sebelah, lemak telah dipilih sebagai penjahat utama. Terus pada tahun 90-an, pasaraya penuh dengan produk rendah lemak. Tapi bila diorang buang lemak, diorang ganti dengan apa? Gula. Jadi okey, kita mulakan dengan satu nasihat yang saya rasa semua orang pernah dengar. Kalau nak sihat, jangan sentuh langsung makanan berlemak. Betul tak? Bunyi macam logik kan? Memang, nasihat tu ringkas sangat. Elak lemak, jadi sihat. Simple, senang gila nak ikut. Tapi, apa kata kalau saya cakap nasihat yang nampak simple ni sebenarnya tak betul dan mungkin salah besar? Ya, satu kesilapan yang sangat besar. Anda tak salah dengar. Nasihat yang kita duk ikut selama ni, yang kita rasa betul sangat tu, sebenarnya adalah satu salah faham. Dan yang paling menakutkan, ia bukan setakat salah. Ia mungkin membahayakan kesihatan kita sendiri. So, persoalannya, macam mana benda yang salah ni boleh jadi popular gila? Macam mana semua orang boleh percaya? Jom kita jadi detektif sekejap. Sebab, rupa-rupanya, ketakutan kita pada lemak ni ada sejarahnya. Okey, ceritanya bermula sekitar pertengahan abad ke-20. Waktu tu ada satu debat besar antara gula dengan lemak, mana satu sebenarnya pembunuh senyap yang sebabkan penyakit jantung. Dan disebabkan beberapa kajian yang kita tahu sekarang ni berat sebelah, lemak telah dipilih sebagai penjahat utama. Terus pada tahun 90-an, pasaraya penuh dengan produk rendah lemak. Tapi bila diorang buang lemak, diorang ganti dengan apa? Gula. Jadi, ya, nampaknya kita semua dah terkena. Dan inilah kesan buruknya. Bila kita buang semua jenis lemak, kita sebenarnya tak bagi badan kita nutrien yang sangat-sangat penting. Hakikatnya macam ni, badan kita perlu lemak. Bukan pilihan, tapi satu kemestian. Tanpa lemak yang baik, hormon kita akan jadi tunggang langgang, vitamin-vitamin penting tak dapat diserap, dan otak kita pun tak boleh fungsi pada tahap terbaik. Okey, jadi sekarang kita kena ubah cara fikir kita. Daripada asyik fikir apa yang nak dibuang dari diet kita, apa kata kita fokus pada apa yang patut kita tambah. Jom kita kenal vira-vira sebenar dalam cerita ni. Siapa hero-hero ni? Nombor 1, ikan berlemak macam salmon atau sardin. Penuh dengan omega 3, makanan terbaik untuk otak. Nombor 2, minyak zaitun yang extra virgin itulah, juara untuk kesihatan jantung. Dan yang ketiga, dah tentu, kekacang, biji-bijian dan avokado. Ini memang pakej lengkap. Ada lemak sihat, ada serat, ada protein. Semua dalam satu. Jadi, mesej penting kat sini ialah lemak-lemak baik ni macam tim kita sendiri. Diorang ni bekerja untuk kita, bukan menentang kita. Ini mengubah naratif dari takutkan lemak kepada gunakan lemak untuk jadi lebih kuat dan sihat. Okey, kita dah kenal hero. Tapi, macam dalam mana-mana filem, setiap hero mesti ada villain dia kan? Dalam pemakanan pun sama. Penting gila untuk kita kenal pasti siapa musuh sebenar. Dan penjahatnya ada 2. Nombor 1, lemak transtiruan. Benda inilah yang banyak dalam margarin, pastry dan makanan-makanan ultra proses. Nombor 2, minyak masak yang dah diguna berulang-ulang kali. Minyak yang sama dari pagi sampai malam tu. Apa benda lemak trans ni sebenarnya? Senang cerita, ia lemak ciptaan manusia. Ia dibuat dalam kilang, bukan secara semula jadi. Tujuannya? Nak bagi makanan tu tahan lebih lama atas rak kedah, bukan untuk kesihatan kita. Masalahnya, badan kita tengok struktur kimia dia jadi keliru. Badan kita tak tahu nak buat apa dengan benda asing ni. Dan kesannya memang teruk. Lemak trans ni buat 2 benda jahat serentak. Pertama, dia naikkan kolesterol jahat LDL yang menyumbat salur darah kita. Kedua, pada masa yang sama, dia turunkan pula kolesterol baik HDL yang sepatutnya jadi tukang cuci. Bayangkan macam ni, anda sengaja letak banyak kereta rosak atas highway dan pada masa yang sama, anda buang semua lori tunda. Kan jam teruk? Macam itulah jadi kat salur darah kita. Okey, penjahat nombor 2, minyak masak yang dipakai banyak kali. Bila minyak ni dipanaskan berulang kali, lama-lama struktur kimia dia akan rosak. Proses ni kita panggil pengoksidasian. Nak senang faham, bayangkan macam besi yang berkarat. Haba tu macam mempercepatkan proses pengaratan minyak dan karat itulah yang menghasilkan molekul berbahaya yang kita panggil radikal bebas.
Dan ini poin yang sangat penting tau. Masalahnya bukan pada makanan bergoreng tu semata-mata, tapi pada minyak yang digunakan. Cuba fikir, beza kan kalau kita goreng telur kat rumah guna minyak baru, dengan pisang goreng yang kita beli kat tepi jalan tu yang digoreng dalam minyak yang sama, dah hitam legam dari pagi sampai ke petang. Itu bezanya. Alright, jadi kita dah kenal hero, kita dah kenal villain. Sekarang masanya untuk kita gabungkan semua ni dan bina satu peraturan baru yang lebih cerdik tentang lemak. Peraturan baru ni senang je. Bukan lagi pasal buang semua lemak, tapi pasal pilih lemak yang betul. Kuncinya ialah pemilihan bijak. Fahamkan beza antara lemak yang badan kita perlukan dengan lemak yang meracuni badan kita. Jadi, panduannya mudah je. Pilih lemak dari sumber macam ikan, avokado, minyak zaitun dan elakkan lemak trans dari makanan proses dan minyak masak yang dah guna banyak kali. Sangat simple kan? Daripada pening kepala, kita cuma perlu buat pilihan yang betul. Dan inilah yang paling best. Ia bagi kita kuasa. Matlamat kita sekarang adalah untuk jadi detektif pemakanan. Jadi, bila kita tengok makanan, kita tak terus hukum. Sebaliknya, kita tanya soalan. Okey, ni lemak jenis apa? Macam mana cara masaknya? Soalan-soalan ni yang akan buat kita lebih bijak. Akhir sekali, jom kita fikirkan pengajaran yang lebih besar daripada cerita pasal lemak ni. Sebab mitos ni sebenarnya bagi satu pengajaran penting tentang cara kita lihat semua nasihat kesihatan. Pengajaran ialah kita kena sentiasa skeptikal dengan nasihat kesihatan yang terlalu hitam putih. Apa-apa peraturan yang guna perkataan semua atau jangan langsung selalunya tak tepat. Sebab dalam pemakanan, details atau butiran tu yang sangat penting. Dah kita boleh nampak corak ni berulang lagi kan? Dulu, semua lemak jadi jahat. Sekarang, giliran karbohidrat pula. Semua karbohidrat dilabel jahat. Orang tak bezakan pun antara donat dengan ubi keledek. Padahal dua-dua tu karbohidrat, tapi kesannya pada badan jauh berbeza. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Selain mitos lemak ni, ada tak peraturan-peraturan kesihatan lain yang anda ikut sekarang yang mungkin dah sampai masanya untuk kita persoalkan dan kaji semula? Semoga apa yang kita bincangkan hari ini boleh jadi alat untuk anda jadi lebih kritis dan bijak tentang kesihatan. Kalau rasa bermanfaat, kongsikanlah fakta ni. Jom sama-sama kita betulkan salah faham yang dah lama sangat mengelirukan kita semua.